Salam sejahtera, kawan-kawan pemancing semua. Apa khabar di pagi yang ceria ini? Saya harap korang sentiasa bersemangat untuk memburu sang monster di air. Hari ini, kita akan selami bersama ramalan ketiadaan. Ikan yang paling dinanti-nantikan untuk 27 Januari 2026 di seluruh Malaysia. Persoalannya, adakah hari ini menjanjikan strike yang hebat atau kita perlu lebih bersabar? Hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, terutamanya bagi pemancing air tawar. Walaupun musim monsun timur laut sedang rancak, ada rahsia di sebalik peningkatan paras air yang akan kita bongkar bersama. Bersedia untuk mengetahui strategi terbaik dan lokasi paling panas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu yang menarik. Mari kita beralih kepada ramalan mengikut spesies ikan dan taktik yang berkesan. Berdasarkan pengalaman saya dan data terkini, 3 spesies ikan air tawar yang paling menjanjikan pada 27 Januari ini ialah ikan baung, ikan sebarau dan ikan keli. Untuk ikan baung, kawan kita ini gemar bersembunyi di saluran sungai yang lebih dalam, terutamanya di sebalik struktur seperti tunggul kayu atau reba. Apabila paras air meningkat, baung akan bergerak ke kawasan cetek untuk mencari makanan. Jadi, fokuskan balingan korang di kawasan berstruktur berhampiran tebing sungai. Umpan terbaik, cacing tanah, anak ikan kecil atau roti yang digantung di dasar. Gunakan pancing dasar dengan perambut yang kuat kerana baung mempunyai gigitan yang kuat. Seterusnya, ikan sebarau si raja air deras. Ikan ini akan sangat aktif di kawasan air mengalir deras di sekitar jeram atau lubuk-lubuk dalam yang berhampiran tebing, berbatu atau berstruktur. Mereka gemar menyambar umpan yang bergerak pantas. Jadi, sediakan joran spinning ringan kesederhana korang dengan gewang jenis minnow atau popper yang menyerupai anak ikan, lontar dan karau dengan kelajuan sederhana. Sesekali hentikan karauan untuk memberikan aksi seakan ikan tercedera. Akhir sekali, ikan keli. Ini kawan yang tak pernah mengecewakan, terutamanya di musim hujan. Keli suka kawasan berlumpur, parit tepi sungai atau kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan air dan air yang keruh. Umpan yang tak pernah silap untuk keli ialah cacing, dedak atau roti. Korang boleh guna pancing apung atau pancing dasar. Kalau nampak gelembung udara di permukaan air berhampiran tebing, itu petanda baik ada keli di situ. Sekarang, jom kita bedah analisis kondisi cuaca yang akan mempengaruhi aktiviti ikan kita. Suhu udara di Malaysia pada hari 27 Januari 2026 dijangka sekitar 35 darjah Celsius pada waktu siang dan menurun kepada sekitar 23 darjah Celsius pada waktu malam. Berdasarkan Purata Kuala Lumpur, ini adalah suhu yang selesa bagi kebanyakan ikan tropika. Tekanan atmosfera dijangka stabil, tipikal untuk iklim khatulistiwa, tanpa perubahan mendadak yang boleh menjejaskan ikan. Angin pula secara amnya lemah. Bagi hujan, kita masih dalam musim monsun timur laut. Jadi kemungkinan hujan lebat sentiasa ada, terutamanya di pantai timur semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan Sarawak dan Sabah. Namun, ini bermakna paras air sungai akan meningkat, yang bagus untuk ikan air tawar. Cuaca juga dijangka mendung atau separuh mendung sekitar 78% yang dapat mengurangkan silau matahari dan menjadikan ikan lebih selesa. Untuk suhu air, secara purata, suhu air dijangka hangat antara 25 hingga 30 darjah Celsius selaras dengan suhu udara tropika kita. Paras air sungai mungkin tinggi akibat hujan yang berpanjangan. Kondisi air yang hangat dan paras air yang tinggi ini akan merangsang ikan untuk lebih aktif
mencari makan dan bergerak ke kawasan cetek. Fasa bulan pada 27 Januari 2026 adalah bulan membesar atau waxing gibbous dengan 60% permukaan bulan diterangi dan semakin besar. Ini adalah satu hari selepas suku pertama. Mengikut kepercayaan nelayan, fasa bulan yang semakin terang ini sering dikaitkan dengan peningkatan aktiviti ikan, terutamanya spesies nokturnal. Namun, ia juga mungkin menjadikan ikan lebih berhati-hati pada waktu siang. Secara keseluruhan, aktiviti ikan akan menjadi baik untuk memancing air tawar pada hari ini, terutamanya spesies yang disebutkan tadi, disebabkan oleh peningkatan paras air dan pergerakan makanan. Kualiti ketiadaan ikan pada hari ini adalah baik untuk memancing air tawar, tetapi sederhana dan berhati-hati untuk memancing laut. Ini kerana peningkatan paras air sungai akibat monsun timur laut menyebabkan ikan air tawar seperti baung, sebarau dan keli lebih aktif mencari makan di kawasan cetek. Suhu air yang stabil dan hangat juga menyokong aktiviti mereka. Walaupun cuaca mendung, ini mungkin membantu mengurangkan silau dan menjadikan ikan lebih selesa bergerak. Bagi memancing laut, angin monsun mungkin menyukarkan, tetapi jika korang dapat ke laut dalam, ada potensi. Jadi, kawan-kawan, saya ucapkan selamat memancing. Semoga strike hebat menyertai korang semua. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan pemancing yang lain. Ni hantu, ni cacing, ni hantu, ni cesui. Maksud saya, ni hantu, ni ekor, ni hantu, ni ekor. Hahaha. Apa strategi memancing korang dalam musim monsun ni? Korang pernah dapat ikan monster masa air pasang tak? Kongsikan pengalaman korang di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.